Okey, jom. Saya nak share kenapa medical card A-Life Mediflex ni memang power gila dan berbaloi sangat. Satu, limit setahun sampai 1 juta. Banyak kan? Kalau sakit teruk pun insya-Allah cukup. Dua, tiada had seumur hidup. Maksudnya, walau claim banyak kali, still boleh cover sampai umur 100 tahun. Tiga, kalau masuk ward, layak duduk bilik min 250 sehari. Selesa, tak sempit. Empat, kalau kena warded kat luar negara pun cover, tapi kena bayar dulu, claim balik ikut rate hospital Malaysia. No worries. Lima, ICU, pembedahan, jumpa pakar, semua covered. Tak payah risau kos rawatan besar. Enam, 60 hari sebelum masuk hospital pun boleh claim. Contohnya pergi buat scan, cek darah, semua boleh. Tujuh, lepas keluar hospital ada masa 150 hari untuk claim follow up dan ubat-ubat juga. Lapan, rawatan dialysis and cancer pun dilindungi, termasuk rawatan pesakit luar. Sembilan, kalau accident, rawatan kecemasan termasuk gigi patah pun cover. Tak semua plan ada ni tahu. 10, demam ke selsema denggi tapi tak masuk ward. Bayar dulu, lepas tu boleh claim balik. Sampai 4,000 setahun. 11, emergency kat luar negara boleh claim sampai USD 1 juta. Contohnya kalau nak bawa balik jenazah yang meninggal di luar negara balik ke Malaysia. Untuk makluman anda semua, medical card ni jenis standalone. Tak ada nilai tunai dan harga akan berubah ikut age band, tapi masih mampu milik. Medical card ni cover macam-macam. Harga pun bukan mahal mana. Serendah Dracostatura sebulan je tau. Kalau nak saya bantu, kira sebut harga, tekan je link kat bio atau DM saya sekarang. Free je. Bye.